Sebab apa kena buat korban tu? Buat habis duit lah. Dah. Dah ni hang tahu dah. Sebab apa yang nak kena buat korban ni? Yang tahulah, bagi makan orang miskin lah. Banyak lagi benda kita boleh buat. Cara tu je. Tu je lah kot. Agak-agak. Mai sini nak bagi tahu. Korban ni adalah satu amalan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita sejak zaman Nabi Adam lagi tu. Allah perintahkan kita supaya mempersembahkan haiwan korban kepadanya supaya Allah memberi ganjaran pengampunan dosa kepada kita. Bayangkan, itu yang pertama. Yang keduanya, diampunkan dosa kita ni sebanyak mana bulu lembu yang ada. Banyak lembu. Cuba kira. Kira. Banyak lembu. Banyak lembu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, semua binatang yang kita buat korban ini akan jadi tunggangan kita bila di akhirat. Jadi, perlulah kita pilih tunggangan yang terbaik. Betul tak? Betul. Lepas tu dekat mana kita nak daftar korban lah? Dah mana lagi? Dah pakai baju ni. Baju orang bagi. Ingat korban, ingat amal korban.